Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Disebabkan ramai yang masih belum lagi boleh buat yang praktikal task 2 ni, jadi saya ulang balik lah macam mana kita nak lukis. Praktikal task 2 ni berdasarkan kepada soalan. Alright, macam biasa kita buka dulu AutoCAD, ambil new, open with no template metric. Tak onkan grid dulu untuk lebih nampak cantik sikit. So sekarang kita tengok kepada soalan. Dekat soalan ni dia suruh setkan 1, 2, 3, 4 layer ni. So kita kena setkan layer dahulu sebelum kita lukis. Dekat bahagian sini layer properties, tekan layer properties, dia akan keluar yang macam ni. So kita buat layer yang baru kat sini, new layer. Kat bahagian atas ni new layer, tekan new layer. So layer kita akan tengok berdasarkan kepada soalannya lah. So dia letak object, center, dimension, text. So ada 4 layer. Layer yang pertama adalah object, layer yang kedua center, layer yang ketiga ni adalah dimension, dim, dan lagi satu adalah text. So dekat layer object dia suruh setkan continuous, line weight default dan color red. So saya ubah kat sini dulu so color dekat sini, objek color dia saya suruh ambil red. Line type, ini jenis line. Jenis line dia suruh ambil solid line, continuous lah. Soalan dia bagi suruh ambil continuous. Lepas tu bahagian line weight default. So default kita tak payah ubah lah. Kalau kita nak ambil kalau dia bagi ketebalan ada bagi berapa mm, kita boleh select kat sini. So by default biarkan. Dan apa lagi, warna red. Itu sajalah. Untuk center pula adalah warna blue, warna biru. Line type jenis line type untuk center jangan ambil center 2. So dekat sini tak ada center 2. So kita kena load dulu, load dan cari dekat bawah ni center 2. Yang ni center 2, tekan OK. Jadi kalau dah keluar kat sini center 2, kita klik center 2 ni dan tekan OK. So dekat bahagian center, line type dia adalah jenis center 2. So line weight, ketebalan sama default dan color blue. So untuk dimension pula continuous, default, magenta. So untuk dimension, warna dia adalah warna magenta. Warna magenta ni macam warna purple continuous dan juga default. Untuk text pula warna putih, text dan ambil warna putih. Alright, so yang ni dah 4 yang akan kita pakai. Yang kosong ni biarkanlah. Yang kosong ni adalah layer yang by default dia memang ada. So kita akan gunakan 4 layer untuk kita nak lukis. Kita boleh tutup. Dan kat sini pun dia bagi untuk setting ni. So kita setting siap-siap lah. Setting untuk bahagian annotation. So pada bahagian annotation sini, so kita ambil pada bahagian dimension style lah. Dimension style. So ISO standard. So ISO kita modify. So
Okey, jangan keluar pop-up macam ni. First kali adalah pada bahagian line. Kita klik pada bahagian line ni. Okey, extend beyond dimension line, so ambil 2. Extend beyond dimension line. Kat sini 2 action pula. Offset from origin 2. Kat sini pun 2. Offset from origin 2. Okey, selepas tu masuk bahagian 3 arrow size. Arrow kat sini ya. Symbol and arrow. Arrow dia bagi close fill. Okey, yang ni tak payah ubah. Arrow size ini dia letak 4. So kita select dia 4 ataupun kita tulis je 4. Senang. Okey, so arrow size yang lain tak payah ubah. Bahagian text pula, text style font name. Okey, text style. Okey, bahagian sini text style. Ini kita ambil standard. Dan pada bahagian 3 titik ini kita klik. Okey, klik untuk bahagian 3 titik ini. Dia suruh ambil font ISO pure ni, ISO proportional, ISO pure. Klik dekat sini, kita cari ISO ISO pure ini. ISO pure ni text height adalah 5. So ini kita letak 5. Okey. Sorry, width factor pula ini 1. Text height ni adalah 5. Okey, text height 5, width factor ni 1. Jangan letak ni. Kalau letak banyak nanti tulisan ni jadi jarak jauh. Okey, letak 1. Okey, so kita apply, close. Okey, seterusnya adalah offset from dimension line. Pada bahagian sini ya, offset from dimension line 2. Ini untuk tulisan teks. Okey, offset from dimension line ni mana kata kita punya tulisan ni dia akan offset daripada line anak panah tu, line arrow tu. Okey, text alignment. Text alignment adalah ISO standard. So standard. Kalau sini ya, text alignment ISO standard sini. Kita klik ISO standard. Dan precision adalah pada bahagian fit ni kita tak payah ubah apa-apa. Primary unit ni precision 0. ok, precision 0. So kita tekan ok dan kita tekan set current, close. ok, so sekarang barulah kita start lukis kita punya ini dulu. ok, kita lukis kita punya lukisan ni dulu. Dia punya dimension semua nanti kita akan masukkan template, baru kita masukkan dimension. ok, first kali adalah kita akan lukis dulu. Kita akan draw lah. ok, saya lukis, buat besar sikit. ok, first kali kita akan draw yang bulat ni. Ini awak start daripada mana-mana tak kisahlah. So kita start daripada tengah ni. First kali kita akan lukis bulatan yang kecil, diameter 50. So kita ambil layer dulu. Select layer, ambil layer object, ambil circle, diameter. ok, klik mana-mana kat sini. Dia kata berapa saiz tadi, diameter 50. So kita type 50. ok, enter. So ini adalah diameter 50. So kita boleh check balik betul ke tak. Diameter 50. ok, betul lah. Alright, seterusnya adalah bulatan yang kedua, yang besar ni, iaitu saiz diameter 85. Sebab circle, center diameter. Kita ambil yang tengah-tengah ni. Kalau tak keluar yang snap apa warna hijau ni, kamu tekan dekat bawah, dekat bahagian sini. Ni snap F3. ok, sebelah kanan ini awak boleh select lah yang mana yang kamu nak on kan. Kita ambil yang biasa je lah. ok, endpoint, midpoint, center, geometric center, quadrant, section, extension. Kalau kamu on kan semua pun boleh, tapi nanti macam ada yang tak pakai, jadi tak perlu on semua. Ambil yang kita pilih saja. ok, so dia akan keluar macam ni. Klik tengah-tengah tadi. ok, 85, enter. So ini adalah bulatan 85 diameter dia. ok, seterusnya adalah kita nak buat yang dalam ni kalau kan. Ni yang center ni. Ini adalah 68.
Okey, sekarang kita akan buat ni pula yang 68 ini. Okey, dia punya line type dia adalah jenis center. So kita ambil layer center. Okey, ambil circle, diameter sama juga, ambil daripada tengah yang pusat yang sama. Dia punya diameter dia adalah 68. Enter. So ini adalah dia punya garisan untuk bulatan untuk center ini. Okey, seterusnya kita akan lukis bulatan ni yang kecil-kecil ni. Dia bagi 6 kali diameter 8. So satu bulatan ni adalah diameter dia 8. So, kita ambil bulatan dulu, circle, diameter, ambil pada bahagian kuadran yang keluar dari bentuk segi empat macam ni kan, macam diamond tu. Klik dia, diameter 8, enter. ok, ni saya tak ambil, saya tak ubah lagi dia punya layer. So ubah pada layer object. ok, tekan escape dekat keyboard. ok, ubah lagi sekali object. ok, so bulatan ni saya boleh buat secara copy pun boleh. Nak mudah kita buat gunakan command array, gunakan arahan array. ok, polar array. Kat sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. ok, kita ambil array kat sini. ya, sini ya, rectangular array. Kita ambil polar array. Polar array tu kita klik objek, right click ataupun enter, dan kita pilih dia punya bulatan. ok, bulatan ini kita ubah ya, bulatan ini dia akan automatik keluar 6. ok, so yang kita nak adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan bulatan. So siap dah saya ni. ok, untuk bulatan yang kecil-kecil ni. ok, dah siap. So kita boleh close array. Kalau ada dia bagi 8, kita boleh ubah kat sini lah ni. Contoh kita nak 8. ok, dia akan jadi 8 dah nanti. Tekan enter, dia akan jadi 8 bulatan. ok, selalunya kita akan ubah kat sini je lah, berapa banyak yang kita nak. Kalau kita nak 10, enter, dia akan jadilah 10 nanti. ok, so yang kita nak adalah 6. ok, 6, enter. ok, dah siap yang ini. Close array. ok, close array. alright, so dah siap yang bahagian atas. Kita buat pula bahagian bawah. ok, so kita dah siap bahagian atas. Kita akan lukis pula pada bahagian yang bawah ni. ok, pada bahagian bawah dia bagi lengkungan ini. Lengkungan ini radius 91. Radius 91. So kita buat bulatan dulu lah. Bulatan circle radius. ok, sebab dia bagi radius kan tadi. So kita ambil circle radius. Radius dia adalah 91. Enter. ok, besar kan. ok, nanti kita trim. Seterusnya adalah ok, dia bagi yang garisan ini. Garisan ini adalah tegak dan sudut ni adalah 45. Dan sebelah sini pun 45. So kita buat satu garisan dulu. Line. Ambil titik tengah bulatan tadi, tarik ke bawah. ok, sekarang ni bebaskan. So kita ambil, tekan F8 untuk ortho. Kita tarik ke bawah, tarik, tak kisahlah apa-apa. ok, enter. So kita ada satu garisan ni. Yang ini kita ubah garisan ini pergi ke sebelah kiri sebanyak 45 darjah. 45 darjah, 45 darjah. ok, tekan command rotate. Rotate yang ini. Kita select objek, enter. Kita masukkan space base point. Base point ni adalah pada bahagian tengah bulatan tadi. Dan kita masukkan angle dia adalah 45. Ini ya. ok, 45. Enter. ok, so ini adalah garisan 45 darjah. alright, so kita buat lagi satu line ke bawah balik. Enter. Yang ini kita boleh
mirror kan dia, gunakan command mirror kan, enter, klik dia punya apa nama tu, base, tempat yang kita nak pasang cermin tu. ok, so satu titik dan satu lagi titik kat sini. Yang ni nak erase ke tak, nak padam ke tak, so kita tak padam, kita make no. Alright, so ini adalah dia punya garisan tadi. Garisan ni 45 darjah, 45 darjah, 90 darjah. So garisan ni adalah garisan center. Garisan center. So kita klik yang ini, 3 garisan ini, tukarkan dia kepada layer center. ok, alright, so siap dengan tu. Yang ini kita boleh trim dulu bahagian yang luar. ok, enter. alright, seterusnya adalah kita akan buat ni lengkungan. Dia sebenarnya adalah penuh bulatan kan. Dia kita ambil lengkungan yang R70. So kita buat bulatan dulu, R70, circle, radius, pusat bulatan yang sama, 70, enter. ok, 70 ni, ini. ok, untuk garisan 70 ni dia pun adalah garisan layer center. So kita ambil center. ok, dah siap dah tu, tekan escape. ok, ini kita biarkan dulu. So ini dia punya titik persilangan 1, 2, 3 untuk kita nak buat bulatan ini, bulatan kecil dan juga bulatan besar ni. So kita buat yang bulatan besar ni dulu. Dia punya radius dia adalah 21, radius 21. So kita buat 1 dan juga sebelah kiri ni, sebelah kanan ni 2. ok, so kita ambil command circle, center, radius. Titik tengah dia adalah dekat sini, persilangan ini. ok, kita boleh tarik tu sampai kat sini pun boleh, ataupun kita masukkan berapa dia punya diameter dia. Diameter dia adalah 21. So kita masuk 21, tekan 21, enter. So dia akan automatik kena pada garisan yang ni. ok, dia akan kena garisan ni. Betul, bulatan ni pun sama dekat bahagian sini. Awak boleh lukis gunakan command circle, radius, ataupun copy saja. Yang ini yang kita dah buat. ok, tekan select object, enter, ambil base, klik kat sini dan bawa pergi ke sini, enter. ok, so dah dapat 2 bulatan ni. ok, sekarang kita nak buat yang ni pula, lengkungan ini. Lengkungan ini adalah R8. So lengkungan ini sebenarnya dia adalah bulatan yang menyentuh bulatan satu yang besar ni dan juga bulatan yang ini, yang bawah, yang R21 tadi. ok, so kita akan gunakan arahan circle, tan, radius. ok, sebab radius dia bagi kat sini, radius dia bagi kan. So kita ambil tangent, radius. So kita ambil circle, tan, radius. So tan yang pertama adalah yang ini, bulatan besar. Tan yang kedua bulatan yang kecil ni, dan kita masukkan radius dia adalah tadi berapa? 8. So radius dia adalah 8, enter. ok, ini dia punya bulatan ni. So kita boleh trim. ok, kat sini. ok, yang tu dulu. ok, sebelah sini pun sama juga. Kita ambil circle, tan, radius, klik bulatan yang besar, klik bulatan yang kecil ni dan masukkan radius 8, enter. ok, so sekarang kita trim kat sini pula, tekan enter. ok, yang bahagian dalam ni kita tak nak kan. ok, bahagian dalam tak nak, so kita boleh trim, buang sajalah ini. ok, enter. alright, ini hampir siap dah ni. So yang sikit lagi adalah bulatan yang kecil-kecil ni, 1, 2, 3 ni. Bulatan ni adalah dia bagi 3 kali diameter 22.
So diameter 22 untuk bulatan ini dia ada 3, 1, 2, 3. ok, so dia dah bagi diameter, tekan ni circle diameter. ok, dia punya base dia kat mana, ambil tengah ni, klik, dia punya diameter dia adalah 22, tekan 22, enter. ok, kat bawah sini pun sama juga, circle diameter, klik pada dia punya base point 22, enter. ok, malas nak ulang lagi, copy saja sebab dia sama. Klik, enter, ambil base point dan bawa pergi ke base point lagi satu, enter. ok, so yang center ni kita boleh trim. ok, sama kan. Ini kita dah lukis bulatan ni, bulatan yang kecil-kecil, bulatan besar sini. ok, so samalah. ok, sama kan. alright, so dah siap lukisan kita. Sekarang untuk kita nak masukkan dimension dan juga kita masukkan template. ok, template yang kita dah buat tadi kan. alright, so untuk masukkan template yang ini dah siap. ok, kita masukkan template dekat bahagian layout bawah ini. ok, kita right click dekat layout, kita ambil from template, klik from template. So kita carilah kita punya template tu, kita letak dekat mana. Sebagai contoh, saya cari saya punya dalam pen drive ke ataupun dalam PC ke. Cari yang kamu dah buat tu. So saya ambil saya punya title block. ok, title block, yang ni bagi contoh saya punya yang ni, saya pakai open, ambil title block. ok, so dia tak nampak kan, ni dia sebenarnya kat sini bawah ni. Yang dua layout ni sebenarnya awak tak pakai kan. Tak pakai, awak boleh delete lah sebenarnya. Right click, delete. ok, so yang ni yang awak pakai iaitu title block. Yang ni kita tak pakai juga, kita delete lah. ok, so ini kamu punya title block. Ni kita punya lukisan. Memang kalau yang tak ada lagi, ada contoh yang tak ada lukisan kat dalam ni lagi, ni saya delete dulu. ok, so kita nak masukkan kita punya lukisan ke dalam kita punya title block ini. ok, dengan cara kita pergi dekat atas ini, cari layout ni, bahagian sini layout, tekan. ok, kita cari sini rectangular. ok, kat sini dah ada banyak. Ini kita nak masukkan viewport. ok, kita ambil rectangular lah, senang sebab kita nak penuhkan bahagian ini, 4 segi ni. Kalau polygonal ni, contoh kalau kita ada macam logo ke ataupun ada apa-apa yang dekat tepi-tepi, kita nak buat dia bentuk polygonal, kita boleh. ok, rectangular, kita masuk, klik, ambil bucu satu. Ini yang biasa kita pakai. So dia akan keluar lah yang lukisan kita dekat sini. Ini model space, ini pula adalah paper space. ok, paper space. So untuk paper space kita ni, dalam ni sebenarnya dia tak ikut skala yang betul. So macam mana kita nak set dia, double klik dekat dalam kotak ni, double klik, dia akan keluar macam tu, frame. ok, yang ni kita boleh zoom out, zoom in. ok, nak tambah, nak lukis pun boleh, tapi tak apa, kita jangan lukis kat sini, kita lukis dekat model space. Kat sini kita setkan dia punya skala dulu. Yang ni awak boleh zoom out, zoom in. Ambil center, agak-agak center tengah. Yang ni kamu matikan dia punya grid dulu. Tutup grid. Dekat sini bahagian ada nombor ni kan, ini untuk kita nak adjust skala. Kita nak tengok dia skala 1:1. So kita klik 1:1 ataupun 100%. So dia akan automatic adjust jadi 100%. Kalau macam ni dia tak over center, kamu nak adjust dia bagi center sikit, tekan button scroll. Button scroll yang kamu zoom in, zoom out tu kan, tekan dia, tekan dan tahan. ok, itu dia kita panggil dia format command pen, PAN. Kita ubah dah bentuk tangan ni. ok, dah klik. ok, dah siap yang ini.
Okey, kita nak keluarkan daripada bahagian sini, kita double klik dekat luar daripada kotak ni. Luar dia, kat sini tak apa. Double klik. So dia akan keluar. Okey, yang ni bila kita zoom in zoom out dia akan jadi itulah. Okey, so sekarang kita akan masukkan dimension. Dimension kita akan lukis dekat bahagian sini. Dekat bahagian model kita tak kacau, biarkan dia bentuk macam ni. Tak payah masukkan dimension dekat dalam model space, kita masukkan dekat bahagian title block kat sini. Alright, so untuk dimension kita pilih layer dimension dulu, dim ataupun dimension, ikut pada kamu punya nama lah yang kamu telah buat tadi. Okey, so tadi dimension style kita dah set dah, so kita boleh tarik terus lah. First sekali adalah dia punya ni diameter 85 ni, kita masuk dekat bahagian sini, cari diameter. Diameter, so kita klik dekat bahagian sini. Diameter, tarik tepi. 85, batu 68, sama juga, klik diameter 68, yang ini kan 68, dan juga 50 dalam tu. Yang ni 50. Okey, kamu tarik kat luar pun boleh, biarkan kat dalam pun boleh. Okey, nak tarik, nak cantik, tarik kat luar lah, cantik sikit. Okey, seterusnya adalah yang ni, yang bulat-bulat kecil ni kan, dia bagi 6 kali diameter 8. Yang ini kita kena gunakan annotation leader. Kita gunakan leader, kita tak pakai yang diameter tu, sebab diameter dia hanya keluarkan diameter satu ni je, kita tak boleh nak edit 6 kali ni. So kita gunakan leader. Leader yang mana? Yang ni, leader. Klik, so kita bawakan kita punya cursor dekat yang ni. Okay, ini auto ni saya off kan dulu, tarik ke tepi. Okay, dan kita type dekat sini berapa tadi, 6 kali diameter 8. 6 kali diameter ni adalah simbol lah, kita kena masuk simbol dekat sini, simbol diameter. Kalau belum ada, awak kena cari others. Kalau tak ada diameter ni, awak kena cari others. Okey, dia akan keluar satu ni table macam ni. So kita cari bentuk diameter tu yang mana, bentuk diameter yang ni ya. Kita select dan close. Okey, dan yang ini kita boleh ambil lah simbol diameter. Okey, dia akan masuk diameter 8, type 8 dan close. Saya punya ni kecil kenapa dia jadi kecil? Sebab yang bahagian annotation ni, text style ni saya tak setting lagi ni, bahagian multi-leader style. Multi-leader style ni kita modify. Okey, ini pun kita ambil size dia. Ini arrow dia size berapa tadi? Arrow size dia adalah 4, text height 5, size 4. Ada text default text ni sama juga. Okey, default text 5. Okey, close. Okey, tekan set current, close. Okey, dia akan automatic jadi sama macam tadi tu. Alright, seterusnya kita mana tadi ni kan. Alright, yang ni pun sama juga, bahagian sini pun sama juga. Yang ni kita ambil yang ni radius terus, so radius kita boleh terus tekan ya. Jadi radius, tekan radius. Okey, 8 lagi
3 kali diameter 22. Yang ni kita pakai multi leader juga. Tekan leader, tarik ke atas tepi. 3 kali simbol, masuk simbol diameter 8. Close tag editor. Ok, lepas tu R91. Yang ni kita ambil dimension untuk radius 91. Ini 91. ok, tarik situ dulu. 70, kita tarik 70. Sama juga diameter 70. Radius 70. Ini radius 70. Lagi sudut 45. Ambil sudut angular. ok, angular, kita klik garis sebelah kiri ni dan juga garis tengah. ok, tarik macam tu. So ini sudut 45. ok, so sekarang kita sambung yang bahagian kanan tu pula. Kita ambil sama juga angular, klik satu garisan tengah ni, garisan sebelah kanan. So ini pun sama 45. ok, dia hilang pergi sebelah sini. Ini kita delete dulu. Ulang balik, ambil yang sebelah sini 45. ok, so ini dia punya dimension. Lagi ada lagi tak? ok, R21 punya. So R21 pada bahagian luar ni, tekan radius. Ini radius 21. ok, ada lagi yang tertinggal. So semua dimension kita dah masukkan. So inilah dia kita punya lukisan. So kita masukkan teks untuk kat sini. Masuk teks, letakkan tajuk, mati line ni, mana osnap. ok, tekan osnap, mati line. ok, tajuk dia adalah practical task 2. ok, close. Alright, so untuk bahagian sini sama juga, awak boleh tulis lah. Yang ni nak senang, kamu copy je dia. Copy satu teks, enter, pilih base point, bawa ke sebelah sini. ok, registration number, department, kelas, tarikh, skala, enter. So untuk name, tulislah nama kamu yang muat kat dalam ni. ok, Zikri. Kalau boleh tulis penuh, tulis penuh. Kalau tak muat penuh, kamu tulis yang pendek aja. ok, kalau macam ni dah bertindan, boleh tarik lagi ya sebelah sini. ok, tarik dia. ok, dah siap. ok, boleh klik kat luar. Registration number, masukkan kamu punya nombor pendaftaran 05 DAD, berapa tu nombor kamu lah, DAD 18 bagi contoh, F2003. ok, klik kat luar. Department adalah JKM. ok, department adalah jabatan so JKM. Kelas DAD berapa kamu? DAD 1B. Tarikh pada hari ini, berapa pilihan hari ini? 26 bagi contoh, 26 September 2025. Name, name pula, skala 1/1, 1/1. ok, bawah ni saya lupa nak letak
Politeknik Sultan Azlan Shah. Politeknik Sultan Azlan Shah. Terlebih sini kita tarik sikit. Okay, kita ambil middle. Justification middle center. Okay. Okay, dah siap yang ini. So bila nak print nanti, sepatutnya bila awak dah buat yang title block tu, awak dah set dia punya printer dia dah. So bila kita nak plot, tekan dekat atas ni, kita pergi dekat print. Print ni kita nak print lah. So print ni automatik dia akan keluar setting printer yang kita dah buat sebelum ni. Kalau tak keluar yang ni, awak boleh setting semula lah. Kat sini kita ambil drawing to PDF. Kalau kamu nak print ke atas kertas, kamu carilah printer mana yang kamu nak print. So kita nak print PDF, drawing to PDF. Okay, paper size mesti ISO full bleed A3 420297. Okay, 420297. Waktu plot layout yang ni 00, skala 1:1. Yang ini pun 1:1, biarkan landscape. So untuk nak bagi nampak kata kita punya ni ikut skala untuk yang betul, so kita set monokrom lah, hitam putih, senang. Okay, so kita boleh tekan preview kalau kita nak tengok dulu betul ke tak nanti. Kalau nak print betul bentuk macam ni, ini akan di print keluar nanti. Okay, bentuk yang ni akan di print keluar. So kalau kata ok, awak tekan escape dekat keyboard kamu tu, tekan escape, ESC, dan kita boleh print. Ok, tekan ok. Dia tekan ok, dia akan suruh cari folder mana kita nak simpan kita punya lukisan ini. So saya letak saya punya folder sebagai contoh. Saya letak kat sini lah, suka sekali saya letak kat ni. So kamu rename practical task 2 Zikri. Namakan kamu punya file, dan format adalah PDF kan. Ok, so save. Dia akan generate dan dia akan keluar gambar dalam bentuk PDF macam ni. So inilah yang kamu print keluar. Ok, itu saja. Terima kasih.